Senang tengok ni, lampu depan Aveta Nova 160. Handsome kan? Nampak garang kan? Tapi, lampu hadapan Aveta Nova 160 ni bukan sekadar rupa yang cantik semata-mata. Lebih daripada tu. Dalam kita memilih jentera dua roda, lampu depan dan lampu belakang perlulah memenuhi beberapa kriteria demi keselamatan rider. Dan Nova 160 ni memenuhi kriteria tersebut. Dan apakah kriteria itu? Jom saya terangkan dalam video ni. Tapi buat anda yang masih belum follow, like, komen dan share video dan akaun ni, jom sama-sama tunjukkan sokongan anda kepada jenama motosikal tempatan dengan cara klik butang-butang tersebut. Nombor 1, pencahayaan yang terang semasa anda melalui jalan yang gelap ataupun cuaca yang buruk. Bukan saja lampu tu perlu cukup terang, tetapi perlulah cukup lebar, barulah terang jalan di hadapan anda. Nombor 2, isyarat keselamatan yang lebih jelas. Dengan lampu LED di depan dan di belakang, menjadikan motor anda lebih mudah dilihat walaupun dari jarak jauh. Sekaligus menjadikan pengguna jalan raya lain lebih alert dengan keberadaan anda. Dan ini akan mengurangkan risiko kemalangan. Nombor 3, seperti mana yang saya beritahu di awal video, reka bentuk yang lebih moden. Dengan reka bentuk yang tajam dan futuristik, sangat secocok dengan reka bentuk sporty Aveta Nova 160 dan motor anda akan lebih nampak eksklusif. Dan nombor 4, jimat tenaga dan tahan lama. Oleh kerana lampu LED menggunakan tenaga yang lebih rendah berbanding dengan lampu halogen, maka jangka hayatnya akan lebih tinggi dan kurang penyelenggaraan. Hasilnya, prestasi dan ketahanan yang lebih baik secara keseluruhan. Jadi ini membuktikan bahawa Nova 160 adalah skuter terbaik untuk rakyat Malaysia. Bertukarlah pada Aveta Nova 160 dan rasai sendiri kelainannya. Harga asas Nova 160 hanya RM7,988, tidak termasuk road tax dan insurans. Untuk maklumat lanjut, layari www.aveta.com.my.